Tiba-tiba patient punya relative kata, doktor, saya kesian tengok doktor, nah ni ada bekalan buka puasa. Have you experienced that kind of gesture before? Actually, kalau aku boleh nak try to recall, aku rasa tak ada. Tetapi Tak jahat. Okay. Tetapi apa yang best waktu bulan puasa sebagai houseman, especially, ialah time orthopedic posting. Time ni je lah kau cakap orthopedic best Yang lagi episod-episod semua ni semua kau best je. Kali ni aku puji orthopedic. Kenapa je? Ceritakan sikit kenapa. Okay, kita ada 4 minggu berpuasa. Every Thursday, every week tu berbuka puasa di hotel. Mewah Dapat duit mana tu? Kau sponsor by Drug Rap ke? Aku rasa dah bayar sendiri. Okay, Alhamdulillah. Yelah, surgeon kan banyak duit. Surgeon banyak duit. I tak tahu, I bukan surgeon. Surgeon bayar sendiri. Surgeon bayar sendiri. Dia kumpul duit ramai-ramai, dia tengok houseman kerja keras, dia bayar. So they paid for houseman? Aku pun tak tahu. What I mean is husband tak keluar duit lah. Tak. Oh, interesting. Itu yang best. Jadi kami selalunya the boss akan tanya lah, hey guys, you guys free tak untuk buka puasa ramai? Kita ikut lah. The first aku kira lagi, the first week Shangri-La. Ui, Shangri-La KL tu. Shangri-La KL. Ui. So kita orang boleh rate lah buffet. Nanti aku tanya LHDN ni mana dah dapat duit tu. Tahun mana tu? Nanti aku tanya LHDN, betul ke ni bayar ke tak bayar ni? Jap, ni hospital mana?